Okay, kita ada satu isu macam ni. Dia macam ada bubble-bubble. Ni pun sebenarnya mesin baru je. Ni mesin baru pun still ada. Macam mana tak perlu, tapi still ada bubble-bubble. Yang ini dia related adalah dia punya curing effect. So dia punya curing effect. So kita tak boleh nak hilangkan 100%, tapi kita boleh cuba kurangkan. First adalah untuk kurangkan elektrolyte statik adalah guna alkohol. Biasa guna alkohol ni. Biasa ambil dekat kain tisu, lap dekat material. Contoh macam ni kita punya material, kita lap dia tu bersih apa semua. Itu satu untuk kurangkan elektrolyte statik. Lepas tu another way adalah kita boleh kurangkan kita punya clean head. Sebab kalau macam ni sekarang, kalau kita pakai head kan, so kita clean head tu laju. So kita boleh pakai middle atau low. Kita save. Kita save. So yang ni kita akan clean head dia akan perlahan sikit. So bila clean head dia perlahan, so automatic dia punya elektrolyte statik pun akan kurang. So elektrolyte statik akan kurang, barang akan lap. Itu lagi satu, pastikan dekat bahagian-bahagian ni dia bersih lah. Capping punya area, dekat bahagian railing apa semua, dekat section ni semua pastikan dia bersih. Biasa tu je lah kalau nak kurangkan elektrostatik pun. Last sekali kita boleh ubah pun dekat rambut lah. Dekat rambut kita kalau ni kan varnish kita full. So kita boleh buat spot varnish kita, dia ikut macam ada rambut, macam ada layering, dia tak full. Seeloknya buat rambut macam ni. Saya tak tahu, saya bukan designer, tapi designer dapat faham konsep ni. So jangan buat full. Contoh macam kalau kita pakai full, dia gambar ni full semua shining tau. Tapi sekarang ni kalau perasan, dia tak semua tempat dia ada shining. Kalau perasan ni saya buat full, tak semua tempat. Dia ada certain area je. Dia ada macam kita ni ada area kilat, tapi dekat daun ni tak kilat pun. Daun ni tak ada varnish. So dia punya varnish tu kalau boleh perasan, dia macam ada dekat tempat certain area je. Dia punya varnish tu, kalau boleh perasan. Dia tak semua tempat dia ada varnish. Dia main spot lah, dia main spot punya tempat.